Korang lepas ni kalau pergi bazar Ramadan, korang hati-hati. Aku baru je lepas kena tadi. Aku memang dah serik dah. Aku takkan pergi lagi dah bazar Ramadan tu. Tapi bagi aku dia satu perbuatan yang tak baik lah. Aku tadi macam biasa pergi bazar Ramadan petang-petang. Kau nak beli juadah berbuka. Kejap lagi kau nak berbuka. Aku nak carilah macam kuih ke, mutabak ke. Jadi waktu aku berjalan dekat bazar Ramadan tu, memang tengah ramai. Waktu tu pukul 6 tepat. Bila tengah ramai macam tu kan, keadaan dia berpusu-pusu lah. Orang berebut-rebut sikit. Aku nampak ada seorang abang ni, dia jual roti john roti john. Dia kata mai beli roti john. Aku pun pergilah order roti john kat dia. Jadi aku tanya dia, bang lama lagi ke? Dia cakap dengan aku, lama sikit lah. Apa abang order dulu, lepas tu bayar, lepas tu abang pergi jalan-jalan dulu. Aku pun bayar dekat dia. Aku beli 2 roti john, satu daging, satu lagi ayam. Aku bayar dekat dia lebih kurang RM24 macam tu. Kan dia suruh aku pergi pusing-pusing dulu. Jadi aku bayar dulu dekat dia. Kemudian aku pergilah pusing macam dia cakap. Waktu dekat ujung bazar Ramadan tu ada macam patung yang pakai kostum katak apa semua tu. Kau perasan tak? Pun bagilah sumbangan sikit. Lepas tu aku layan-layan lah, joget-joget bergurau-gurau, macam berpeluk-peluk semua kan. Jadi waktu aku macam berjoget apa semua, peluk-peluk dengan katak tu, tiba-tiba katak tu dia pandang aku, sap, tiba-tiba dia turun lari ke tu. Dia lari selaju-lajunya. Aku cakap, sudah. Rupanya waktu aku joget-joget peluk dengan katak tu, terpegang perempuan katak tu. Mana kita tahu? Dia berkata mana kita tahu dia lelaki perempuan. Kita bukan nampak benda tu. Dia terpegang. Dia pun patut bersuara pun kita tahu dia perempuan. Mana roti john tadi? Belum makan lagi saya.